Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk cara macam mana nak ubah ASC timetable yang ada masalah tarikh ya. Okay, mula-mula korang masuk je start area tu. Tekan OK. Tarikh ni nampak ya. Kalau awak buka, nanti kejap lagi tahun ni hanya ada tahun 2025 je. Tapi jangan risau ya. Korang kena pilih tarikh untuk yang hujung sekali. Pilih je semua yang hujung. Tengok. Macam ni tak ada 2026, ada 2025 je. Jadi pilih je yang 2025, tekan je OK. Nanti automatik dia akan ubah kat sebelah bawah tu. Jadi jangan risau ya. Dia akan automatik tukar kalau kita pilih semua yang hujung. Okay, bila dah letak tarikh tu, boleh dah isi yang atas tu. Tulis tajuk dia. Tajuk untuk relief tu tulis. Lepas dah tulis tajuk, boleh select timetable pula. Tekan je kat select tu. Kat mana awak simpan, awak boleh ambil. Masukkan je, tekan je OK. Lepas tu dah siap. Lepas tu OK je. Dah selesai masalah tarikh. Kemudian, kalau letak reason, boleh tekan bahagian reason tu. Boleh add je. Letak je apa-apa yang korang nak. Contohnya saya tunjuk letak satu reason MSSD. OK. OK, lepas tu dah keluar. Dah settle. Mudah je. Kalau untuk tarikh tadi tu, dia biasa memang akan jadi macam tu ni. Dia ada limit. So, bila ada limit tu, dah tak boleh nak buat relief. Korang bubuh je tarikh yang baru. Ambil yang hujung-hujung. Lepas tu selesai. Okay, ni kalau nak buat relief. Pilih orang. Lepas tu letak reason. Selesai. Terima kasih.